Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Syidik, wakil daripada Sekolah Menengah Islam Hera dan Mahat Tahfiz Al-Quran Hera bagi OIC menjahit. Sebagai tema jahit OIC tahun ini ialah kreativiti tanpa batas. Jadi saya memilih untuk membuat wallet. Sebelum kita mula berjahit, saya akan tunjukkan dahulu bahan-bahan yang saya gunakan. Ini adalah antara bahan-bahan yang saya gunakan. Yang pertama, kain flat. Yang kedua, benang jahitan. Yang ketiga, benang sulaman dan jarum. Yang keempat, dua magnet ni. Seterusnya, hot glue, baris dan gunting. Ini adalah antara bahan-bahan yang saya gunakan. Siap ni kita akan buat dia punya bentuk hiasan pula. Bentuk hiasan dia untuk warna putih ni kita akan guna untuk buat arnab. Bentuk bulat dengan bintang. Hiasan kedua dia pula kita akan buat bentuk apple. Hiasan terakhir dia adalah bentuk daun apple. Langkah seterusnya pula, yang tadi tu kita akan potong dia. Potong dulu bentuk daun ni. Lepas tu kita akan potong pula hiasan dia yang lain. Inilah bentuk dompet tu nanti. Lepas tu hiasan nanti akan ada di belakang. Sebelum kita menjahit, kita kena lekatkan dulu bentuk-bentuk ni supaya nanti bila jahit dia tak gerak. Okay, ini bentuk dia nanti. Kita akan gam dulu. Untuk jahitan yang ni masih menggunakan teknik yang sama, iaitu jahitan kia. Lepas tu kita akan jahit dia punya daun ni pula. Untuk teknik ni kita masih lagi menggunakan teknik yang sama, iaitu teknik jahitan kia. Seterusnya kita akan menjahit pula arnab ni. Kita akan gunakan benang warna hitam. Teknik untuk jahitan ni pula ialah teknik jahitan kia.
sekarang ni kita akan buat jahitan isam pari dekat tepi-tepi ni untuk cantumkan dia. Okay, inilah hasil akhir dia. Okay, itu saja. Terima kasih.